Super moped lain lambat sangat. Kita layan dulu lah super moped SRM. Ni dia geng VFE 185i. Jom kita review. Sekali tengok design pun dah tahu dah, memang padu. Dikuasakan dengan 185cc, single cylinder dan juga liquid cool. Siapa tak tahu kan, kualiti enjin SYM pakai 10 turn pun tak ada masalah. Okey, dekat depan ada telescopic fog, dekat belakang pula pakai center monoshock. Fuel tank capacity 7 liter. Jenama Jepun tu pun tak boleh bagi besar ni. Semua lampu dekat bahagian motor ni main dengan fully LED. Lampu yang kecil dekat atas ni daylight tau. Dekat tayar depan pakai single disc brake, ada tu piston caliper. Untuk tayar belakang pula pakai single disc brake, single piston caliper. Dua-dua tayar dilengkapi dengan ABS tau. Tayar main dengan rim 17, tayar depan 90-80, tayar belakang 120-80, dua-dua tayar tipless. Tengoklah exhaust untuk VFE yang terbaru ni, memang nampak sporty habis geng. Dengan 6 transmisi kelajuan, nak buat daily boleh, nak buat long distance pun boleh. Jom kita belanja sikit bunyi motor ni. Dokumen yang diperlukan, IC dengan seat gaji je, tekan dekat beg biru tu tau. Jangan lupa like, follow, share juga video ni dekat kawan-kawan. Kita review, bye-bye. Assalamualaikum.